Guys, aku sekarang ni heran lah. Setiap kali kalau ada menteri letak jawatan, kerana ketidakpuashatian dia, kononnya lah, kan? Lepas dia letak jawatan, pasti dia meroyan. Aku pun pelik dah. Tengok macam ex-menteri yang pernah letak jawatan sebelum ini. Meroyan lagi. Meroyan. Ni lagi satu, Iwon ni. Aku cakap. Baru ni antara statement yang dia buat, dia kata, Dia kata kononnya rayuan yang kerajaan pusat buat ini boleh melengah-lengahkan pembayaran. Aduh, aku rasa elok lah kau letak jawatan. Bukan standard kau jadi menteri ni kalau macam ni. Baca sampai habis, fahamkan dulu. Dan ketika nak mula membaca dan memahami sesuatu perkara itu, bersihkan hati. Jangan penuh dengan sifat geram, dendam, marah. Sebab tu kau baca takkan faham. PMX dah terangkan dah. Depan wartawan, dalam parlimen, di tepi jalan bersama rakyat. PMX ataupun kerajaan perpaduan tidak pernah menafikan hak rakyat Sabah. Hak negeri Sabah tentang 40% itu. 40% hasil yang perlu dipulangkan. Tak pernah nafikan. Malah kerajaan perpaduan telah membayar sehingga ataupun memberi bantuan sehingga 600 juta bantuan khas. Kalau peruntukan dah cecah 17 bilion, lebih-lebih. Tapi tak apa, itu rezeki kamu. Dan PMX kata apa? Dia setuju untuk bayar dan dah mula menhantar surat rasmi kepada kerajaan Sabah untuk datang berunding tentang cara pembayaran. Macam mana kita nak buat pasal dia amount yang besar, untuk berbincang mendapatkan satu keputusan yang terbaik untuk kedua-dua pihak. Tak pernah pun PMX kata untuk tak nak bayar. Tak ada. Ini kerajaan madani, kerajaan perpaduan yang sentiasa jujur menjalankan pemerintahannya. Bukan macam kerajaan-kerajaan sebelum ini yang tak pernah bayar, tak pernah sebut, tak pernah mainkan isu ini. Yang PMX isukan rayu itu adalah kerana ada clause yang mengatakan kesilapan, kesalahan ataupun kelalaian kerajaan-kerajaan sebelum ini daripada tahun 74 sampai sekarang. Ini yang PMX nak perbetulkan sebab dia membawa naratif yang tak bagus untuk sejarah Malaysia. Dan tak sepatutnya pemimpin-pemimpin sebelum ini disalahkan. Begitu juga dengan pemimpin Sabah ketika itu. Tak patut disalahkan. Ini yang PMX nak clearkan. Bukan pasal 40% itu. 40% itu tetap akan dibayar. Tak ada melengah-lengahkan. Aku harap rakyat Sabah faham lah. Rakyat Sabah aku rasa faham. Yang tak Sabah, yang tak faham ni, yang letak jawatan ni. Dia dah mula meroyan dah. Okey, apa pun aku cakap, terbaik PMX, terbaik kerajaan perpaduan. Assalamualaikum semua.